Kalau boleh ke gapo-gapo berlaku di sekolah ko, mesti tanya kedua-dua belah pihak. Kadang-kadang ke anak pun dia pandai awak cerita gitu gini. Betul tak? Kadang-kadang macam-macam lah dia buat sebab dia tak say masuk kelas. Dia buat lah macam-macam. Pas kalau lah mak pok mari dengar wah, kita nak selesai apa payah. Jadi kita kena tanya kedua belah pihak. Tengok molek lah pihak anak lagu mana, pihak cikgu lagu mana. Bukan nak ayak ke orang. Kita pun gitulah. Macam kita ni orang lumpuh ke. Ngajar je. Lepas tu budak tak masuk kelas nak moting ke apa, kita pun tak boleh nak pergi turut. Kabar-kabar dia ayak salah cikgu. Sedih lah kita. Betul tak?